Phone bawah RM400 ni agak luar biasa. Ini dia ZTE Nubia V70 Max. Murah, tapi spek dia cukup luar biasa pada range harganya. Skrin besar 6.9 inch dengan refresh rate 120Hz. Nak scroll atau tengok video semua smooth setakat ni. Dan aku pun letak expectation aku pada range harga RM500 ke bawah lah. Tahan jatuh sehingga ketinggian 1.5 meter. Jatuh daripada meja tu taklah risau sangat. Untuk bateri dia 6000 mAh. Kita boleh nampak lah daripada design dan ketebalan dia. 6000 tu boleh tahan seharian. Lepas tu Nubia cakap performance dia kekal smooth sehingga 4 tahun. Wide kamera 50MP AI triple camera. Untuk gambar okey lah untuk sekelas phone entry level. Cantik, siap ada AI eraser dan AI magic editor. Dia IP54, tahan percikan air, kena hujan sikit-sikit tu relax je lah. Dan untuk harga $399 sahaja. Bagi aku phone ni dah bawa satu benchmark baru untuk phone entry level. Korang boleh check out di shop favorite korang, cari je ZTE Nubia Malaysia. Wow, hebat sekali.